Alhamdulillahilladzi awsa'a 'alaina arzaqahu mutawaffira wa wahaba 'alaina i'anatahu bi fadlihi wa karamihi al-mutakammila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-amin wa sahibul amanah bil karami wa sahibul manaqibil karimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, wa ya ibadallah, fattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun wa la takunu minal mubazzirin. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, saya menyeru kepada diri saya sendiri dan kepada sidang jemaat sekalian, marilah sama-sama kita perbaiki diri dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebelum meneruskan khutbah, saya ingin berpesan pada sidang jemaat sekalian agar menumpukan perhatian dan jangan bercakap-cakap dan melakukan perbuatan yang sia-sia sewaktu khutbah disampaikan. Mudah-mudahan kita akan beroleh manfaat untuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Bersempena musim lebaran yang sambut meriah, imbal pada hari ini akan membicarakan tentang tajuk menghargai nikmat, menghindari pembaziran. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah sekalian, bulan Syawal diraihkan dengan amalan mengunjung ke rumah saudara mara, sahabat hadai maupun kenalan yang sudah menjadi budaya masyarakat kita sejak sekian lama. Tidak kurang pula penganjuran rumah terbuka yang menyajikan berbagai jenis makanan dan jualan. Kita sepatutnya melahirkan kesyukuran yang tidak berhingga di atas nikmat yang melimpah ruah, terutamanya nikmat makanan khususnya di negara Malaysia kita. Tidak dinafikan bahawa nikmat makanan merupakan kurniaan Allah yang penting pada setiap hamba-Nya. Bersyukur dengan segala nikmat adalah tuntutan kepada setiap manusia. Tanda syukur antaranya menjauhi tabiat pembaziran, terutamanya pembaziran makanan, kerana ianya merupakan sifat mazmumah lagi tercela. Perbuatan membazir merupakan suatu tabiat buruk pada manusia yang sering terjadi apabila mereka dikurniakan rezeki atau nikmat yang banyak. Mereka seolah-olah lupa bahawa semua nikmat yang diperolehi adalah hasil kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya nikmat ini digunakan selaras dengan tuntutan agama. Islam menetapkan bahawa apa sahaja perbuatan yang menjurus kepada pengurusan atau pekerjaan yang sia-sia termasuk dalam arti kata pembaziran. Oleh yang demikian, tidak heranlah Islam menyifatkan apa sahaja bentuk pembaziran sebagai saudara syaitan. Firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ihwan asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul azim. Yang maksudnya sesungguhnya orang yang membazir itu adalah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Saudara kaum muslimin muslimat, saudara kaum muslimin, sememangnya negara kita terkenal dengan surga makanan. Lihat saja berbagai aneka makanan tempatan maupun antara bangsa dijual atau disajikan di restoran dan di rumah-rumah terbuka. Namun masih ramai daripada masyarakat kita yang
kebajikan, masih mengamalkan sikap boros dan kurang rasa syukur di atas nikmat ini. Hal demikian menyebabkan makanan yang berlebihan terbuang begitu saja, terutamanya di musim perayaan ini. Tidakkah kita mempunyai sekelumit rasa belas dan kasih terhadap nasib golongan miskin dan anak-anak yatim yang hidup susah tanpa makanan, sedangkan kita berlebih-lebihan mengikut hawa nafsu? Sidang jemaah yang berbahagia, berdasarkan penyelidikan oleh Perbadanan Urusan Sisa Pepejal dan Pembersihan awal pada tahun 2015, statistik menunjukkan jumlah sisa makanan yang dibuang setiap hari mencecah kepada 3,000 tan metrik. Sisa ini telah dibuang oleh isi rumah tanpa disentuh, bahkan boleh dimakan oleh 2 juta orang lagi. Cuba kita fikirkan sejenak, adakah kita tergolong dalam kalangan orang yang gemar membagi? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, makanlah dan minumlah dan janganlah kamu melampau-lampau, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampau di batas. Antara punca yang mengakibatkan pembaziran ini terjadi adalah, yang pertamanya, sikap masyarakat kita yang suka berbelanja boros ketika membeli makanan dan tidak berasa bersalah membuangnya. Yang kedua, tiada perancangan rapi seperti senara semak dibuat sebelum membeli barangan di dapur. Apatah lagi dihidangkan dengan promosi-promosi hebat, menyebabkan kita berhemah tidak berhemah dalam berbelanja. Setengah barangan makanan yang dibeli tidak digunakan sehingga terpaksa dibuang kerana telah terlalu bertarikhnya. Yang ketiga, sifat tamak harba terutamanya ketika menghadiri majlis-majlis rumah terbuka dan kenduri kendara, mengambil jualan yang banyak gara-gara mengikut hawa nafsu, mengakibatkan lebih banyak makanan yang terbuang berbanding yang didapat. Kaum muslimin yang dimuliakan, Iqbal mensyurkan beberapa cadangan, di antaranya ialah yang pertama, isi rumah perlu memastikan untuk hanya membeli barangan dapur dan runcit sekadar memenuhi keperluan sahaja. Yang kedua, masak makanan secukupnya setiap hari. Yang ketiga, lebihan makanan boleh diberikan kepada haiwan peliharaan. Yang keempat, rakyat Malaysia perlu belajar membuat baja kompos daripada sisa-sisa makanan dan menggunakannya sebagai baja untuk tanaman mereka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perbuatan membazir makanan adalah suatu amalan yang dikeji syarak. Apatah lagi dilakukan setelah hawa nafsu kita diterbit pada bulan Ramadan yang lalu. Tentunya tabiat membazir akan dipersoalkan di mahkamah Allah kelak. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa pada suatu malam Rasulullah SAW keluar berjalan-jalan di Madinah dan bertemu dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Mereka keluar kerana kelaparan. Lalu Abu Haisam menjamu mereka dengan menghidangkan tamar, kambing dan air minuman. Setelah kenyang, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, "Hadza wallazi nafsi biyadihi min na'imin ladzi tuz'aluna anhu yaumal qiyamah." Yang maksudnya, demi Allah, sesungguhnya kamu akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Kisah ini jelas menunjukkan jika hanya makanan yang dimakan dan lapar pun disoal Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu makanan yang dibatirkan akan dihitung oleh Allah
dan dibalas dengan balasan yang setimpal. Saudara kaum muslim, sebagai akhir khutbah pada hari ini, mimbar ingin mengajak sidang Jumaat sekalian untuk menghayati intisari khutbah yang disampaikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Selain pembajaran makanan, kita juga perlu memastikan pengurusan harta dan wang ringgit dengan bijak, penggunaan masa dan tenaga dengan perlakuan bermanfaat. Daripada Abu Hurairah, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yakrahu lakum salasa, yakrahu lakum qila wa qal, wa kasratu su'al, wa ita'atul mal. Dan maksudnya, sesungguhnya Allah murka apabila kamu melakukan 3 perkara, iaitu yang pertama, sibuk dengan desas-desus ataupun gosip. Yang kedua, banyak pertanyaan yang tidak berguna, serta membazirkan harta. Hadis riwayat Muslim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi 'ibadihi khabiran basira. Allahul Azim. Sesungguhnya Tuhanlah yang meluaskan rezeki bagi siapa yang ia kehendaki dan mendapatkan. Sesungguhnya ia maha mendalam pengetahuannya, lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.